Hello guys, hari ini saya nak ajak anda cara-cara untuk masak daun ubi campur belacan. Okey, daun ubi ni si suami saya tumbuk dia dengan guna lesung batu. Okey, daun ubinya sudah siap ditumbuk. Dah banyak, cukup untuk 2 orang makan. First, saya tumbuk bawang putih. Untuk mengeluarkan kulit bawang putih, saya tumbuk macam ni dulu guna lesung batu. Okey, senang nak buang dia kan. Saya tak guna bawang merah, saya guna bawang putih sahaja. Ikut selera masing-masing, boleh guna bawang merah, bawang putih, campur sekali boleh. Okey, siap. Kita hancurkan dia, bagi dia lumat sikit. Okey, siap. Lepas tu, okey, bahan yang saya guna saya dah siapkan. Ada ikan bilis, cili, sambal cili yang saya buat hari tu. Ada video sebelum ni, saya dah buat sambal cili campur belacan juga. Saya letak sekali dalam bahan-bahan dia. Lepas tu saya ambil air belacan. Air belacan ni dia belacan yang sudah dicairkan, senang untuk digunakan untuk masak seperti goreng sayur-sayur macam paku pakis, kangkung. Kalau pakai air belacan ni senang, dia jadi lebih sedap sebab air belacan ni sudah ada rasa dia macam ada manis, ada masin. Okey, dah. Next, kita nak goreng daun ubi. Daun ubi dia boleh masak macam cara. Sebab air tangan seseorang tu tak sama, selera tak sama. So walaupun macam mana pun, saya pernah masak ni, sama je, tak, dia ikut selera masing-masing. So you all tengoklah macam mana saya masak. Okay. Ni saya nak sup ayam campur daun buah labu kuning tadi. Saya dah masak untuk anak-anak. Kalau tak ada sup, anak-anak tak nak makan. Simple je. Lauk anak-anak balik sekolah nanti diorang makan lah. Okey, kita cek buah labu tu dah lembut sikit dah. Tutup api dah. Dah masak. Okey, kita masak daun ubi, sediakan kuali, hidupkan api, tuang minyak. Okey, kalau masak daun ubi goreng ni, minyak dia mesti banyak. Ikut macam mana daun ubi tu banyak, macam sebanyak mana daun ubi tu. Okey, kalau dia sikit dia jadi macam kering, tak sedap. Ikut selera masing-masing. Okey, kita masukkan bahan-bahan ya. Ikan bilis, bawang putih, cili yang dah siap kita goreng hari tu. Sekejap kita masuk. Tunggu dia dah garing sikit. Kita kacau-kacau dulu. Bagi bawang putih dengan ikan bilis naik bau, baru kita masukkan cili. Ni selera saya ya. Kalau ikut selera anda boleh tak letak cili pun boleh. Next, kita ambil daun ubi. Bila dah garing tu, dah kuning-kuning tu, kita masuk daun ubi lah. Api kena slow, jangan kuat sangat, nanti daun ubi hangus. Tak sedap kalau api dia kuat sangat, dia jadi macam bau hangus. Okey, goreng, kacau-kacau lah sampai dia masak nanti.
Okey. Dan ubi kita dah nak masak, kita tambah rasa dia. Serbuk perasa, cukup rasa. Saya bagi 3 sudu kecil. Lepas tu Ajinomoto tu saya bagi setengah sudu kecil, tak banyak sebab dah ada cukup rasa. Ikut selera masing-masing ya. Lepas tu garam pun setengah sudu kecil. Okey. Last dia belacan, air belacan tadi belum. Sekejap. Kita bagi dikacau-kacau dulu, baru kita masukkan air belacan. Okey, dah nak masak dah. Kita tambah air belacan. Tak perlu banyak, sikit je. Kacau-kacau, gaul-gaul, biasa kata. Okay, biarkan sekejap. Sekejap lagi nak masak dah tu. Dah masak dah. Okay, rasa dulu. Sedap. Cukup rasa, cukup pedas, cukup masin. Okay, dah siap dah. Cukup dah tu. Dah masak dah. Tutup api. Ni kita pakai bekas yang dah dicuci. Pakai bekas yang tadi. Okay. Masukkan dengan bekas. Adik. Siap. Siap untuk dimakan. Simple dan sangat menyelerakan. Sipa-sipangan. Okay guys, jangan lupa try ya. Ini dia peserta pertama makan. My husband, dia tak sabar nak makan dah. Okay guys, jangan lupa komen, subscribe, like. Okay.